Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Perkenalkan, nama saya Aina Wadihah, pemandu pelancong maya anda pada hari ini. Namun, untuk lebih mesra, anda semua boleh panggil saya Nana. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Jika bersama Nana, menjadi setia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan membawa anda mengembara secara maya ke satu lokasi yang cukup menarik, iaitu Tasik Biru, Bukit Ibam. Kalau anda suka tempat yang kaya dengan sejarah, penuh dengan keindahan alam dan memberikan ketenangan, anda memang perlu tahu tentang tempat ini. Mari ikut saya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya berada di Tasik Biru, Bukit Ibam di Pahang. Tasik Biru terletak di Bukit Ibam, Pahang dan terkenal dengan airnya yang berwarna biru kehijauan yang memukau. Warna unik ini terjadi kerana kandungan mineral dari bekas aktiviti pelombongan dengan dikelilingi oleh bukit bukau yang menghijau dan udara yang segar. Tempat ini sangat sesuai untuk pecinta alam dan fotografi. Untuk pengetahuan semua, tasik ini sebenarnya adalah bekas lombong besi yang beroperasi pada tahun 1950-an hingga 1970-an. Pada zaman itu, Bukit Ibam menjadi kawasan pelombongan utama di Pahang. Selepas operasi dihentikan, kawasan lombong ini bertukar menjadi sebuah tasik yang indah, menjadikannya antara destinasi tersembunyi yang penuh dengan sejarah. Tasik ini merupakan bekas lombong yang dikendalikan oleh Rompin Mining, Company Rompin Co. Syarikat ini mengeluarkan ribuan tan biji besi yang dieksport ke luar negara. Namun, apabila sumber biji besi semakin berkurang, pelombongan ditutup pada tahun 1978. Ramai pengunjung datang ke sini untuk melakukan aktiviti yang menarik. Salah satunya, bergambar. Kalau anda suka bergambar, ini adalah tempat yang wajib anda kunjungi. Warna air yang unik dan refleksi langit di permukaannya memang menghasilkan gambar yang luar biasa. Seterusnya, bersantai dan menikmati keindahan alam. Kalau anda cari tempat untuk tenangkan fikiran, inilah lokasi yang sangat sesuai. Selain menikmati keindahan Tasik Biru, pengunjung juga boleh menjadikannya sebagai tempat riadah. Sebagai contoh, mereka boleh bersantai sambil menikmati hidangan ringan sambil melihat pemandangan tasik yang tenang dan mempersonakan. Terdapat pengunjung yang datang ke Tasik Biru sekitar pukul 3 petang. Walaupun cuaca pada waktu ini agak panas, namun mereka tetap sanggup berkunjung demi melihat sendiri keindahan tasik ini yang memukau dengan airnya yang berwarna biru jernih serta suasana yang tenang dan menenangkan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, saya rasa sampai di sini saja perjalanan kita. Sampai bertemu kembali di waktu yang lain. Bye-bye. Assalamualaikum.